Selamat malam semua. Hari ini kita akan sambung balik pengajaran kita dalam sejarah tingkatan 1 bab 4 iaitu kita perlu mengenali tamadun. Apakah itu tamadun? Jom mari sama-sama kita belajar apakah itu tamadun. Okey, tamadun. Okey, maksud tamadun. Okey, maksud tamadun ni pada umumnya dia dinyatakan bahawa merupakan suatu pencapaian tertinggi oleh suatu masyarakat dalam pelbagai bidang. Bila suatu bidang tu kan ada banyak bidang perubatan, perkhidmatan, pemerintahan dan sebagainya. Bila mencapai satu benda tu, tahap yang rasanya sesuai, cantik dan elok dan sangat boleh dibanggakan, kita boleh panggil suatu tamadun lah. Kita tengok ni, contohnya kegiatan pertanian, perdagangan, sistem pemerintahan, pembentukan bandar, kekhususan pekerja, teknologi, organisasi, sosial, agama, kepercayaan dan tulisan dan sebagainya lah. Melakukan inovasi dan sebagainya, kita boleh panggil sebagai dia dah sudah mencapai suatu pencapaian dalam sesuatu bidang tu dalam satu masyarakat dalam pelbagai bidang. Okey, maksud tamadun dalam bahasa Yunani ni kita dapat lihat dipanggil sebagai civilization. Civilization diambil daripada perkataan Yunani iaitu civitas yang bermaksud bandar ataupun kota. Bila ada bandar kota, kita boleh panggil sebagai tamadun lah. Tahap kemajuan dalam kehidupan masyarakat dicapai dalam bidang kebudayaan, sains, industri dan juga sistem kerajaan. Bila kita dah rasa hebatlah sesuatu, kita punya bandar ni rasa cantik, kita boleh banggalah dengan kita punya ni, kita boleh panggil kita punya sebagai tamadun Yunani. Macam tu. Okey, seterusnya kita tengok tamadun dalam bahasa Inggeris. Dia kata dalam bahasa Inggeris disebut sebagai civilization. Itu tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Bila sesuatu tamadun tu atau suatu tempat tu dah maju, kita boleh panggil dia sebagai tamadun. Tahap pembangunan tersebut merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan kebolehan manusia atau organisasi. Apabila kita ni rasa kita punya tamadun tu dah ada semua benda ni, dah cukup sifat dia, dah cukup dia punya, orang kata sebagai ciri-ciri dia, macam kita manusia, ada tangan, ada mata, ada ni semua, kita boleh panggil diri kita sebagai manusia. Bukan saya kata orang yang cacat tu tak sempurna, tapi tamadun ni macam dia sudah mencapai satu benda yang sangat hebat lah. Contohnya kita ada banyak kerajaan, banyak negara-negara dan sebagainya, tapi yang tamadun tu, orang yang ada pengetahuan yang betul-betul, bukan hanya cukup sifat dia punya fizikal, tapi dia punya mental dan juga pengetahuan dia tu sangat tinggi nilai dia. Okey, maksud tamadun dalam bahasa Arab ialah kita panggil sebagai mudun. Tadi civilization, civilized dan sebagainya, kita sebut sebagai madun dan juga madain ataupun madana yang bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Bahasa Arab dia mementingkan kepada tinggi budi bahasa, dan juga pembukaan bandar. Tapi kebanyakan civilization ni pasal bandar lah. Sebab Arab ni kan tahu-tahulah kan, Islam dan sebagainya. Jadi istilah yang sama pengertiannya ialah hadarah ataupun hadari. Hadarah bermaksud kawasan daerah, bandar, kota, kampung, kawasan ini juga untuk bercucuk tanam. Hadari pula bermaksud tanah ataupun rumah yang didiami oleh masyarakat tahap kemajuan dan memperoleh kekayaan. Maksudnya bila satu kawasan tu dah ada, bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa duduk kat kampung ni kan, tapi kampung tu dah ada satu sistem yang elok, dah ada ketua, dah ada orang kaya, orang ni, orang itu, dah bolehlah kita panggil tempat tu sebagai tamadun kan. Okey, dalam bahasa Melayu, tamadun bermaksud suatu peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan serta perkembangan pemikiran. Meliputi bidang sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggilah. Kemajuan ni kita dapat tengoklah dari segi pembangunan, adanya sistem ekonomi, pencukaian, kewangan, ciptaan, lepas tu manusianya macam mana, guna apa untuk merekod tu, guna kertas ke, guna batu ke, apa ke, tahap yang tertinggi lah ataupun tahap yang kita boleh dibangga-banggakan. Okey, contoh bina piramid dan Sphinx di Mesir merupakan seni bina yang mengagumkan yang menjadi tanda kemunculan tamadun awal dunia. Kalau kita ni tak ada kepandaian ataupun kebijaksanaan, tak dapatlah kita membina satu, orang kata apa, sebagai monumen ataupun tempat ibadat ataupun satu benda yang besar ni yang boleh kita banggakan lah.
untuk masyarakat pada ketika itu. Okay. Lepas tu, The Art of Ancient Near the East menunjukkan ketinggian hasil kesenian masyarakat di Babylon. Bagaimana mereka mengukir, bukan hanya lukis di gua-gua saja. Diorang dah boleh pahat lah dengan ada ciri-ciri khas dan sebagainya. Tengok bagaimana diorang melukis. Diorang pahat singa dan sebagainya, ada sedang memanah, lepas tu memegang haiwan dan sebagainya tu. Itu merupakan ciri-ciri yang kita boleh lihat lah terhadap masyarakat ataupun Babylon. Okey, konsep tamadun. Konsep tamadun ni dalam pandangan Islam lah, dia kata dibina di atas kerangka Islam sebagai ad-din, cara hidup. Jadi Islam ni maksudnya adalah cara hidup lah. Bagaimana kita melaksanakan kehidupan kita untuk mencapai tahap tertinggi dan kita boleh menjadi manusia yang pada tahap dia, tujuan kita masuk syurga lah kan. Cara hidup ni maksudnya kita punya pegangan apa kita nak buat setiap hari kan. Jadi tamadun mengikut pandangan Islam merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah yang berasaskan nilai dalam pendidikan seperti yang disarankan oleh Al-Quran dan hadis serta ajaran Nabi Muhammad. Sebab kita tengoklah bila cerita pasal tamadun ni, dia tinggi dari segi nilai, bukan hanya dari segi kepandaian dia, tapi dari segi rohani dia baik hati, intelektual dia okey, lepas tu berpandukan kepada Al-Quran dan hadis lah. Sebab kita manusia ni perlukan panduan, tanpa panduan sesatlah kita. Okey, ni konsep tamadun menurut pandangan Islam lah. Contoh Ibn Khaldun, tokoh awal yang membicarakan tentang konsep tamadun Islam. Beliau memperkenalkan konsep tamadun iaitu umran dan hadarah yang digunakan dalam bukunya bertajuk Muqaddimah. Hadarah ni mengandungi banyaklah prinsip-prinsip nilai meliputi aspek akidah, syara'ah, falsafah, kebudayaan dan juga peradaban, madaniyah dan sebagainya. Dia pakailah konsep-konsep tu. Kebendaan, aspek kebendaan, kehidupan dan juga bersifat umum kepada semua manusia. Jadi semua benda ni dia merujuk kepada perbandaran dan juga tamadun lah. Istilah hadarah dan madaniyah ni lebih menepati konsep tamadun dalam Islam dan berpusat kepada wahyu. Kalau Islam ni, kalau tamadun dia berpusat, berpandukan kepada Al-Quran, kepada wahyu dan sebagainya. Sebab kita tidak boleh suka hati saja kita buat satu perkara. Mesti ada panduan, ada power above us to give answer for our life. Okey. Seterusnya kita dapat lihat konsep tamadun menurut pandangan Islam lah. Contoh tokoh ni, tokoh ni memang saya sangat hormati dan juga sangat idolakan lah, iaitu Profesor Diraja Syekh Muhammad Naqi Alatas. Dalam buku dia Islam dan Sejarah dan Kebudayaan Melayu, dia katalah tamadun ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalasan tata susila dan kebudayaan luhur bagi seluruh masyarakatnya. Beliau menulis pelbagai buku dalam bidang pemikiran dan peradaban, antaranya buku ni lah. Okey, dia kebanyakannya dia nak cerita tentang sesuatu tempat tu, bila dah ada tata susila, ada nilai murni, ada adab, ada perkara-perkara yang baik, kita boleh panggil dia sebagai orang yang ada tamadun. Jadi kalau suatu tempat tu tak dengan perangai-perangai yang buruk, perangai-perangai yang tak elok, kita tak boleh sebut dia sebagai tamadun lah daripada sudut Islam. Mungkin dia tamadun tapi dia tak ada spiritual, tak ada dalaman tu, tak berapa elok lah. Okey, konsep tamadun sudut pandangan barat. Jadi konsep barat ni lain pula. Dengan dia pakai istilah civilization tu digunakan sebagai menggambarkan tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. Lazimnya masyarakat ni bertamadun diukur melalui pencapaian ilmu dan juga teknologi, ekonomi serta politik kemasyarakatan dan penempatan di kawasan perbandaran. Kalau barat ni lain sikit. Barat ni dia mengutamakan kepada benda yang berbentuk fizikal. Dari segi ilmunya, teknologinya, ekonominya dan sebagainya. Tapi kalau kita Islam, kita mementingkan dalamannya juga dan juga luarannya jugalah, fizikal. Okey, mengikut tamadun dari sudut pandangan orang barat. Contoh Arnold J. Toynbee dalam buku The Study of History. Okey, dia bagi tahu bagi masyarakat barat, tamadun yang dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutama dalam bidang kebudayaan seperti kesenian, perlisan, undang-undang dan pembandaran lah. Arnold John Toynbee ni kata menjelaskan tamadun sebagai suatu sistem masyarakat yang memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial serta kesenian dan juga kebudayaan. Jadi bila kita cerita tentang tamadun, dia mesti ada benda ni, politik, ekonomi, sosial, kesenian dan juga kebudayaan.
Mesti ada tu, okey. Kalau cukup, bolehlah kita panggil dia sebagai tamadun menurut pandangan orang barat. Okey, ciri-ciri tamadun awal dunia. Kita dapat lihatlah, tamadun awal dunia lahir di lembah sungai. Mesti kena ada sungai. Kalau tak ada sungai, susah dia nak jadi tamadun. Contohnya di lembah sungai Tigris dan Euphrates, sungai Nil, sungai Indus, sungai Huanghe. Jadi ciri-ciri tamadun awal dunia ni, pencapaian hebat dalam bidang pertanian, perdagangan, sistem pemerintahan dan sebagainya, struktur organik. Benda semua ni memerlukan satu benda yang ciri-cirinya bersifat alami lah. Alam tu boleh menampung mereka ni, iaitu dengan adanya sungai. Kalau tak ada sungai, susah nak lahir tamadun. Okey. Jadi kita dapat lihat ciri-ciri tamadun awal dunia, ada sistem pertanian, perdagangan, sistem pemerintahan, pembentukan bandar, pengkhususan pekerjaan, teknologi, organisasi sosial, agama, kepercayaan, tulisan, penyimpanan rekod, kesenian dan juga kesusastraan. Kalau ada sifat-sifat ni, dia mencakupi semua, kita boleh panggil dia sebagai tamadun-tamadun awal dunia lah. Tamadun awal dunia ni kiranya macam tamadun yang kita boleh nampak di Mesir, di Mesopotamia. Nanti kita tengoklah, kita tengok nanti contoh-contoh tamadun. Okey, pertanian dan perdagangan ni lah merupakan aktiviti yang sangat penting. Kalau tak ada ni, tak adalah sumber makanan untuk kita. Pertanian ni perlu bagus. Kalau pertanian ni bagus, dia mampu menghasilkan sumber yang banyak dan mampu orang kata membekalkan manusia tu dengan makanan dengan banyak lah. Jadi dapatlah manusia lahir dengan dalam jumlah yang banyak. Kalau makanan sikit, berapa kita melahirkan jumlah manusia yang banyak kan? Jadi itu perlu menampungnya. Okey, menggalakkan kegiatan pertanian dalam kalangan masyarakat. Perkembangan ini seterusnya mewujudkan kegiatan perdagangan. Bila ada barang tu atau pertanian tu dah banyak, takkan kita nak pakai semua kat kita kan? So kita pula berdagang. Berdagang ni kita tukarlah supaya kita juga dapat barang yang baru ataupun kita dapat duit lah untuk sistem tukar ke, ataupun kita menggunakan sumber-sumber kewangan dari pertukaran tu untuk menampung kita punya ke. Contoh tamadun lain tu ada sumber daging, kita ada sumber nasi, jadi kita tukar. Okey, sama-sama kita berkolaborasi. Jadi pertama, perdagangan tempatan itu masyarakat yang tinggal di kota mendapatkan makan dan barangan pertanian dengan menukarkan barangan kraftangan, perkhidmatan, termasuklah kegiatan keagamaan. Banyaklah. Okey, pertanian dan perdagangan. Kedua, perdagangan jarak jauh. Masyarakat di kawasan tamadun berbeza bertukar barangan dengan penduduk yang mempunyai bahan mentah seperti logam, emas dan juga besi. Jadi digunakanlah bahan-bahan yang bersifat keras ni untuk jadikan sebagai barang tukaran lah. Nilai dia tinggi. Jadi berlaku kegiatan perdagangan antara masyarakat Sumer dengan Mesir dan antara masyarakat Sumer dan juga Mohenjo-daro. Jadi macam kita zaman sekarang lah, menggunakan emas lagi kan. Dulu pun ada emas juga. Jadi dia menjadi satu sumber yang kita boleh digunakan sebagai pembayaran kepada kita punya hasil usaha kita lah. Okey, kita dapat tengoklah gambaran tu. Ilustrasi menunjukkan kegiatan perdagangan pada zaman Mesir purba. Tengok tu. Ada yang menternak itik, angsa ke itik, lepas tu ada yang lembu, lepas tu ada yang ambil macam gandum dan sebagainya. Banyaklah kerja-kerja. Lepas tu ada kapal, dia buat perjalanan perdagangan dan sebagainya. Okey, sistem pemerintahan. Kerajaan telah dibentuk untuk mengurus pemerintahan kota yang berkembang pesat. Kan kesan daripada pembentukan bandar ni lah. Sebab negara ni makin lama makin besar, dia mesti ada orang yang perlu urus dia. Macam dalam keluarga kamu. Kalau keluarga kamu makin besar, jadi siapa yang perlu uruskan? Mestilah ibu bapa kamu. Okey, takkan kamu sendiri nak kena urus, betul? Mungkin kamu bila dah besar, kamu boleh urus lah. Tapi waktu kecil selalunya ibu bapa kamu lah kan. Jadi pada peringkat awal, pemerintahan negara kota diketuai oleh pendeta, tetapi kemudiannya raja mengambil alih peranan sebagai pemerintah. Dulu kita pandang pendeta ni macam orang agama lah. Tapi diorang ni, bila tengok, diorang ni ada kuasa magic, ada kuasa spiritual, jadi kita perlu respect dia, kita perlu angkat dia. Tapi bila raja dinaikkan, raja ni macam orang yang bijaksana, pandai memerintah, banyak kawan, pandai uruskan masalah dan sebagainya, kita angkat dia sebab dia lebih bagus lah, lebih bersifat holistik daripada segala arah lah. Walaupun dia tak pandai agama, walaupun dia sikit saja, tapi dia pandai menguruskan manusia. Okey, raja telah dibantu oleh pegawai daripada golongan bangsawan dan juga pendeta memerintah negara kota. Selain itu, melecehkan urusan pentadbiran negara, undang-undang telah dibentuk. Sebab raja ni tak boleh bekerja sendiri, dia kena ada orang tolong dia juga. Macam bila kita
dalam satu bila kita bekerja kan, selalunya bila pekerja-pekerja bawah buat satu benda yang hebat, selalunya ketua yang akan dapat nama. Tapi kalau ketua yang baik, dia akan menghargai pekerja-pekerja dia. Dia kata tak, ini kerja aku ni dibantu oleh anak-anak buah aku, dibantu oleh aku punya pekerja ni bawah ni, semua diorang, idea diorang dan sebagainya. Tapi kalau raja yang ataupun ketua yang tu, dia claim dia lah, dia yang buat lah kan. Tapi biasalah. Okey. Pembentukan bandar. Pembentukan bandar ni, perkembangan dalam bidang pertanian menyebabkan manusia mula membina pertempatan kekal. Dah tak ada dah duduk dalam gua. Siapa nak pergi dalam gua kan? Dah lah, tiba-tiba haiwan masuk, kena gigit nyamuk, kena gigit ular, gigit ni, semua tak nak lah. Tak sesuai. Nak buka apa? Nak tukar baju, tukar seluar pun tak boleh. Tengok orang tengok kan. Jadi bila kita ada bandar, ada bilik, ada bangunan sendiri, bolehlah kita buat kerja kita ke apa kita nak buat kan. Jadi kewujudan pertempatan kekal ni bermula dengan kampung lah. Kampung dulu, barulah wujudnya bandar-bandar. Apabila berlaku pertambahan penduduk, kawasan kampung ni berkembang dan disatukan menjadi bandar. Mungkin dulu daripada kayu, batu-batu biasa, lama sekali jadi batu, tanah liat dan sebagainya, ada bumbung dan sebagainya. Jadi makin bertambah penduduk, makin berkembanglah selalunya teknologi tu, supaya teknologi tu mampu menampung lah, memudahkan urusan manusia. Okey, bandar mempunyai jumlah penduduk yang lebih ramai dan mempunyai pelbagai latar belakang. Sebab macam-macam masyarakat yang datang kan, berkumpul dan membentuk sesuatu bandar. Okey, ciri-ciri bandar ni adalah susuk atur dia, bagaimana rumah kediaman mempunyai kemudahan perigi, bilik mandi dan juga tandas. Kalau dulu duduk dalam gua, mana ada rasa semua. Mana ada kita boleh ambil gua tu, batu gua tu kita buat ni. Tak ada. Dulu kita duduk macam tu, kalau gua tu ada satu ruang, ruang tu lah kita pakai. Jadi kalau ni kita boleh bina sendiri. Okey. Jadi perlu sediakan kemudahan lah, air ke, rumah ke, toilet ke, apa perlu buat lah. Jadi kemudahan pelaksanaan yang teratur dan sistematik ni, adanya pasar, adanya rumah ibadat, kawasan kediaman, pembinaan sistem peparitan dan juga pembentungan. Semuanya penting. Tanpa ada semua benda ni, macam mana kita nak hidup? Bayangkan, tak adanya toilet. Nak flush macam mana kan? Jadi kalau ada sistem-sistem ni, mampulah kita nak apa ke. Jadi pembinaan kota untuk berlindung daripada serangan orang luar pun dia dapat membantu kita lah di kawasan sempadan dan sebagainya. Bila ada beberapa lebih teratur ni, kalau musuh serang, kita dah bina kamp tentera, dah bina tembok kat sini, so kita selamat. Kalau kita duduk dalam gua, habis. Diorang terus masuk terus macam tu, habis serang kita, mati. Okey? Jadi pembentukan bandar ni, pada peringkat awal, bandar menjadilah untuk kegiatan politik, ekonomi, kebudayaan bagi kawasan sekitarnya lah. Kemudian bandar berkembang menjadi institusi sosial dan ekonomi yang susun, menjadi asas kepada kelahiran tamadun awal dunia. Jadi bandar pertama dibina pada tahun 4000 tahun sebelum Masihi. Jadi kota-kota utama di peringkat tamadun awal kita boleh panggil sebagai Ur, dan Uruk berhampiran Sungai Tigris dan Euphrates. Memphis di Sungai Nil, Mohenjo-daro di Sungai Indus dan Anyang di Sungai Huanghe. Banyaklah ini tamadun-tamadun awal. Contohnya tamadun awal dia kata ialah tamadun yang berada di Iraq dengan Iran sekarang lah. Ada tamadun, orang kata apa? Tempat lahirnya tamadun awal. Okey. Ur dengan Uruk. Okey, pengkhususan pekerjaan. Jadi perkembangan pesat ni, bandar telah meningkatkan jumlah penduduk. Bila ada penduduk, mesti dia orang nak bekerja. Takkanlah dia orang tak nak kerja kan. Kalau tak bekerja, macam dia orang dapat duit. Dah dapat duit, kalau tak dapat duit, macam nak beli makanan. Jadi dia orang perlukan kerja. Dulu kerja mungkin memburu ni. Jadi bila dah ada pengkhususan kerja ni, makin banyak jenis kerja lah. Jenis kerja yang jaga kapal, jaga rumah ini, jadi pengawal. Ni semua macam-macam lah ada kerja dia. Contohnya kerjanya seperti mengutik cukai, jurutera, mengawal sistem pengairan sungai, tentera, petani, bekerja di sawah, banyaklah kerja-kerja. Bidang pentadbiran pun ada. Macam sekarang ni lah. Lepas tu pengkhususan kerja ni ada yang jenis macam artis. Artis-artis dulu ni kita panggil sebagai orang yang menghasilkan sesuatu lah. Contohnya kerja mengukir, menempa besi dan sebagainya. Orang-orang yang buat pedang, senjata, buat ni semua kita boleh panggil sebagai artis lah. Artisan. Selain itu, saudagar dan pedagang bertukar-tukar barang dengan dihasilkan oleh golongan artisan ni lah. Okey, itu yang mereka hasilkan. Jadi teknologi ni, contohlah kemahiran dalam bidang teknologi masyarakat tamadun awal ni telah menghasilkan penciptaan barangan dan juga monumen serta hasil pertukangan. Jadi hasil ciptaan ini telah memberikanlah keselesaan kepada masyarakat. Sebab tanpa teknologi, macam mana kita nak hidup selesa?
Takkan kita nak tidur dengan tangan kita ni je. Mesti ada teknologi. Nak buat bantal. Dulu bantal daripada batu. Tapi sekarang bantal daripada apa ni? Kapas. Kapas tu perlukan apa? Satu tempat untuk dia simpan. Pakai kulit ke, pakai kain ke, apa ke. Jadilah bantal kita sekarang. Jadi kita tidur dengan selesa. Rumah dulu gua. Sekarang dah jadi rumah yang elok. Dulu sungai kena pergi sungai jauh. Tapi sekarang dia dah alirkan air aliran sungai pergi dekat sebelah rumah kita. So senang. Okay. Contohnya dia kata dulunya ada satu taman lah. Taman Tergantung Babylon. Jadi taman ni sangat indah lah. Bila kita tengok daripada jauh taman tu, dalam catatan ataupun saya baca dokumentari, tengok cerita dokumentari, tengok taman itu dengan ada bunganya lagi, dengan ada haiwannya lagi, dengan ada dia punya tumbuh-tumbuhan, aliran sungai, pokok-pokoknya sangat indah. Dan kita nampak di tempat yang tinggi kan. So nampak macam taman tu tergantung. Maksudnya macam terbang. Macam terbang. Macam mana benda tu ada kat situ? So itu yang berlaku lah dengan adanya teknologi. Okey, seterusnya kita dapat lihat lah. Kalau orang Mesir Purba ni banyaklah terkenal dengan pembinaan piramid dan juga beberapa monumen-monumen. Lepas tu tamadun Indus yang ada kat India tu, dengan pembinaan negara kota. Negara kota ni maksudnya negara yang macam bandar itu macam tersusun cantik. Ada sistematik, ada kawasan tempat tempat bangunan upacara, rumah raja, rumah ini, lepas tu pasar dan sebagainya, teratur. Okey, seterusnya penggunaan teknologi dalam pembuatan logam dan tembaga, gangsa besi inilah menghasilkan peralatan seperti bajak untuk pertanian. Jadi dengan adanya sumber-sumber seperti logam-logam ni, dia membantu untuk kita memajukan lagi sistem pertanian. Okey, selain itu penciptaan roda telah membantu penggunaan kereta, kuda, kereta lembu untuk mengangkut hasil pertanian dan juga perhubungan penduduk. Dengan terhasilnya roda daripada kayu ke batu ke apa dan sebagainya, memudahkan kita untuk bergerak dengan lebih pantas lah, bukan hanya berjalan di dua kaki kita kan, tapi dengan kita duduk di atas tu, dengan naik kuda dan sebagainya kan, kita berjalan dengan lebih pantas. Bila kita makin laju, kerja kita makin mudah, lepas tu kerja kita mudah siap, lepas tu kita boleh rehat. Okey. Lepas tu organisasi sosial, kita dapat lihatlah dalam masyarakat Mesir Purba, kemunculanlah institusi dalam golongan pekerja telah mewujudkan kelas sosial. Kelas sosial ni maksudnya ada jenis-jenis dia lah. Ada raja, ada pendeta, ada dan sebagainya lah. Ada golongan miskin, orang kaya dan sebagainya, kita dapat tengok. Contoh pada peringkat tamadun awal, pemerintahan Firaun lah. Daripada ada golongan agama, ada golongan bangsawan, penduduk-penduduk masyarakat yang tinggi, yang kaya raya dan sebagainya. Dan juga ada hamba lah, nanti kita tengok lah kan. Lepas tu golongan organisasi sosial, golongan saudagar dan artisan berada dalam kelas kedua. Di bawah mereka ialah golongan petani dan mereka yang tidak berkemahiran. Golongan hamba berada pada kedudukan paling rendah sekali. Hamba ni kira orang kata sebagai buat kerja-kerja yang tak menguntungkan lah pada diri dan juga tapi dia menguntungkan orang atasan, tapi untuk diri dia sendiri dia tak berapa menguntungkan diri dia dan memenatkan dan juga membuat badan dia boleh sakit lah sebenarnya kan. Yalah, dibayar pun, bayar ke tak bayar tak tahulah kan, dapat duit ke tak. Jadi hamba ni terdiri daripada dua kumpulan, iaitu hamba perang dan juga hamba yang dijual. Itu kat Mesir lah kan. Okey. Kita dapat tengok lah ni, adanya Firaun, adanya wazir, pegawai kanan, golongan agama dan juga bangsawan. Lepas tu ada golongan penyalin, penulis. Dulu kalau orang yang pandai menulis, pandai mengira ni, dia anggap tinggi dalam masyarakat. Dulu orang yang illiterate, orang yang ada kemahiran ni dipandang tinggi. Sebab bukan semua orang lah boleh ada ilmu ni tau. Ilmu 3M. Membaca, menulis, mengira. Okey. Lepas tu ada artisan, orang yang berkemahiran, pandai guna tangan-tangan dia ni untuk menghasilkan banyak karya lah kan. Lepas tu petani, buruh. Lepas tu ada pembantu rumah dan hamba lah. Kita dapatlah ini struktur untuk Mesir Purba. Okey, agama dan kepercayaan. Masyarakat tamadun awal ni mempunyai banyak Tuhan lah. Dia percaya pada banyak Tuhan. Okey, banyak Tuhan. Dia bergantung pada masyarakat dia lah. Tapi pada pendapat saya, awal-awal masyarakat di dunia ni percaya hanya pada satu Tuhan. Tapi lama-kelamaan dia tak tahulah, dia bosan lah kot. Dia mula mencari suatu benda yang lain dan unik dan sebagainya. Jadi antara Tuhan yang disembah termasuklah Tuhan bulan, Tuhan matahari, ibu dan juga Tuhan sungai lah. Terdapat institusi agama yang menguruskan upacara keagamaan seperti korban, binatang ataupun mempersembahkan makanan kepada kuasa roh. Jadi bagaimanakah manusia-manusia ni nak
doa mereka dimakbulkan, dia orang buatlah upacara. Upacara apa yang dia nak buat tu? Upacara sembahan. Dia orang nak bunuh ke, nak bunuh baby ke, nak bunuh binatang ke. Okey, aku bunuh ni, kau makbulkanlah doa aku supaya aku ni dapat melahirkan lebih banyak anak-anak. Supaya aku jadi orang lebih kaya. Macam itulah. Okey, dia orang percaya pada benda-benda tu. Okey. Seterusnya, dalam hal kepercayaan ni, tempat ibadat yang besar dibina sebagai tanda menghormati Tuhan. Makin besar tempat tu, makin dihormatilah. Sebab benda yang besar ni dianggap sebagai satu bentuk yang wow, yang kuasa dia memang tinggi. Macam orang pandang orang kaya lah kan. Uish, rumah dia besar, mesti dia kaya, mesti dia hebat. Kerja dia mesti tinggi. Jadi kadang sifat manusia ni ada inferior dengan inferior tu lah kan. Jadi bagaimanakah kita mampu menangani untuk menjadikan kita seorang yang hebat. Tapi bagi saya, kaya ke miskin ke, yang penting kita kena pandai bergantung pada diri kita sendirilah. Kalau kita bijak melaksanakan dia, pandai menjaga, insya-Allah kita boleh berjaya. Okey, di Mesir misalnya penduduk mempercayai kehidupan selepas mati. Diorang percaya lepas mati ni diorang akan dihidupkan semula. Dihidupkan semula ni menjadi apa? Banyaklah. Ini ada buku panduan dia, The Book of the Dead, menunjukkan orang yang mati bersama-sama isterinya memerhatikan penimbang keadilan sedang menimbang perlakuannya mereka semasa hidup. Ni contoh lukisan ni lah, dia tengok suami isteri ni dia buat baik ke buat jahat ke, antara ke mereka ni akan diadili. Sama macam kita kongsi Islam lah kan, di pada mahsyar dan sebagainya. Jadi interpretasi mereka ni sangat berbeza-beza lah, ikut dia orang punya tu lah kan. Okey, seterusnya sistem tulisan lah untuk menyimpan rekod. Jangan ingat tamadun tu ada kat Mesir je tau, negara-negara lain pun ada tau. Kat Mesopotamia tu kan, kat Iran, Iraq, kat China pun ada. Jadi sistem tulisan mula lahir kira 5,000 tahun dahulu. Jadi penciptaan tulisan penting bagi membezakan kehidupan zaman prasejarah dan juga sejarah. Zaman prasejarah ni orang selalu kata lah, pensyarah saya kata, zaman prasejarah tak ada tulisan lagi. Tapi bila mula zaman logam ataupun zaman ni dah ada tulisan supaya mudahkan kerja kita. Jadi kemudian manusia mencipta sistem tulisan yang lebih baik menggunakan abstrak simbol bagi mewakili pelbagai bentuk idea lah. Ada guna simbol, ada guna bentuk tulisan dan sebagainya. Berbeza-beza. Ni tulisan zaman dinasti Shang pada tulang haiwan. Jadi digunakan tulang haiwan lah untuk dia menulis. Okey. Seterusnya tulisan dan penyimpanan rekod. Jadi kelahiran tulisan ni membolehkan manusia ni menyimpan rekod dan perkara penting lah. Macam kita sekarang, kalau kita ada meeting ataupun kita ada perjumpaan dengan kawan kita, kita tulis dalam WhatsApp ke, tulis dalam notes kita ke apa ke kan. Orang dulu pun ada. Benda ni sangat penting lah. Kalau tak ada, kita lupa. Kita manusia ni sifatnya adalah lupa. Jadi perlu selalu diingatkan. Macam diingatkan, kena ada benda sampingan, benda luaran ni lah ingatkan kita kan. Jadi tulisan pertama yang menggunakan sistem piktograf ataupun simbol gambar ni lah, tulisan bentuk piktograf digunakan oleh tamadun Mesopotamia. Bagaimana dia nak gambarkan tangan tu apa ke, pokok ke apa ke benda tu, dia gambarkan lah untuk apa. Okay. Seterusnya kesenian dan juga kesusastraan. Masyarakat pada zaman tamadun awal ni melahirkan sastra, hasil sastra, seni bina yang mengagumkan lah. Sampai sekarang pun ada beberapa karya ataupun benda-benda yang zaman kita tak boleh nak buat. Kekal rahsia, kekal sebab teknologi tu kadang-kadang wujud tepat pada zaman dia. Tak dapat diduplicate, tak dapat diulang balik semula. Jadi gaya dan teknik ni digunakan oleh artis menggambarkan setiap budaya tamadun masing-masing. Macam kita lah, manusia beza-beza. Contoh, kita orang Asia macam mana muka kulit dia dan sebagainya kan. Orang Eropah lain, pasal orang Afrika lain. Jadi, kita punya idea pemikiran pun lain. Jadi, cara kita menghasilkan sesuatu tu pun lain juga. Jadi, artis ni, dia menghasilkan ciptaan berupa patung, lukisan Tuhan, dewa, pahlawan dan pemerintah lah. Banyaklah dia buat. Dia juga buat tembikar, patung-patung dan sebagainya. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Bye-bye.